Okay, hari ni kita nak modify 103 di 102. 103 102. Ni 102 punya timing device. Ni 103 punya. Ni dah putih, dia dah longgang. Skru habis putih lah. Ni timing gear. Dia punya gigi ni 102. Ni 103. 60 gigi sama. Besar pun sama. Tebal pun sama. Nak modify pakai 102 ni. Nak pakai panjangnya. Ni ya. Kalau kita tengok macam tak sama, tapi dia sama tinggi. Sama tinggi. Sama tinggi. Lepas tu ni dia punya tinggi ni. Dia punya tinggi ni 0.8. 0.8. Yang ni tinggi 1.5. Tak apa nampak. Yang ni 0.8. Tapi dia punya gigi dia, apa ni, dia punya gigi dia 1.03 punya ada tinggi sikit. Kita tambah tadi 0.8. Sampai 8 tadi. Okey, tambah dengan 0.6. 0.6 setengah dan 0.7 lah. Tambah jadi 1.5. Ni 102 dia tak ada tinggi. Dia sama. Dia sama. Ni 103 ada tinggi sikit. Ni 102 sama. Bila kita bubuh macam ni, nanti lekat ke dalam macam ni, dia jadi sama tinggi lah. Tak belaga body, tak belaga body, dia tak ada geseran. Jadi sama lah, boleh modify, jangan takut. Jadi kat enjin ni mbak pakai 103 punya V10 tau. Ni enjin V10. Nampak V10B FM10. Ni Volvo FM10. Okay. Nak modify bagi kecil lah, pakai kecil tadi. Nak pakai 102 lah. Sebab apa, kalau boleh tengok skru dalam tu ada satu patut. Nampak ni. Di dalam ni punya skru patah. Itu saya pakai, saya jalan, kena kot jalan dia patah. Habis ni semua skru sini semua bengkok. Tak, saya tunjuk contoh. Okey ni. Ini dua ni. Dia ada bengkok.
kena 2 kali kat jalan. Ni satu ni dia cabut. Ikat ketat tapi cabut. Dia dah, sebab skru dalam tadi tu dah patah. Jadi saya trauma, saya beli banyak. Beli banyak waktu pakai tak boleh jadi, asal takut, asal trauma. Kita tukar kecil ni tu ya. Dia kecil ni plate tak sama. Ni 103 ke D10B semua besar. Ni 102 dia kecil. Dia tak sama. Dia tak boleh pakai. Dia punya lubang. Plate satu enjin komputer punya dia besar 103. Dia tak makan kepala sebab tuan guru saya cakap, dia kata enjin komputer dia tak ada belakang ni ada satu control wave. Ni sebab kita modify pakai kabel, dia jadi 2 control wave. Ni dalam ni satu, belakang ni satu. Kita tak mahu, kita nak potong buang satu control wave, kita mahu buang ni depan ni. Sebab kita pakai direct, kita pakai macam 102 punya enjin lah. Kita pakai satu lah belakang. Bila jadi 2, tok guru saya cakap dia jadi gila. Memang betul saya pakai D10B ni, orang duk cakap susah jaga, memang betul susah. Saya asyik duk kena dekat kawasan ni lah. Dekat kawasan ni asyik kena. Yang lain dia tak kacau. Kita dah tak nak pakai ni komputer ni, pening kepala lah. Ni semua nak kena buka ni, intercooler, aircon semua nak kena buka. Pek apa, power steering semua kena buka. Depan ni semua maklumat nak kena buka. Depan ni nak ambil timing gear tu keluar. Buka 5 skru ni tak boleh cabut. Dia lekat dengan timing gear tu besar. Dia housing ni kecil, tak boleh cabut. Fuel pump ni pun tak tahu kena buka, tengok mana boleh save lah. Proses nak buka tak boleh tunjuk pun, nanti phone panas. Kalau ada sikit-sikit saya buat video sikit. Nak buka susah. Belah sana semua kena buka. Di 10B main engine. Ni semua kena buka ni, pek-pek yang kacau ni. Ya, stay tune. Okay, kalau kita tengok kat sini, pek-pek intercooler semua cabut dah. Pek power steering yang kena cabut. Ni pek ayak. Ni semua nak kena buka. Pek ni nak kena buka. Kipas semua kena cabut ni. Ni gear ni semua kena cabut. Dia halang. Pek kompresor, pek ayak ni semua kena cabut lah. Kena ni sekerat. Dah kat. Okay, dah clear. Nak kena buka kaki ni. Ni pun nak kena buka mountingnya kaki. Ni nak kena cabut. Mounting kena buka sebab ada satu skru ni. Skru ni sangkut, dia tak boleh nak cabut keluar. Kalau skru ni pendek boleh cabut keluar, mounting kaki ni tak boleh buka. Okay lah, dah angkat dah. Okay, kita check.
kena buka sebab dua skru tu agak jadi kan. Kalau tidak tak payah, tak payah buka. Tak payah buka. Tengah mati aku.
Tadi bukan tak nak pakai gun. Tempat sempit. Gun nak masuk dah boleh sebab tak buka ni lah ni. Tak buka ni. Tak buka grill depan ni. Kau nak set mana boleh set. Pelan-pelan lah. Yang ni yang paling bahaya kali. Paling letih kali. Nak buka semua skru ni pula.